setelah beberapa hari, baru nak tengok dia orang ni okey. Mochi ni pun dah macam dah boleh, kata apa, boleh share makanan. Kalau tidak, sekarang ni dah macam makin okey lah. The thing is, dia dah tak ingat anak-anak dia dah. Sebab kalau tengok ChatGPT, dia cakap kalau kata kucing tu dah mating, dia akan concern kepada anak yang baru. So disebabkan dia tengah ada baby dalam perut dia, so anak-anak yang lama ni dah jadi macam orang asing. So inilah update terkini si Mochi. So for the new litter ni, tunggu je lah bila dia orang nak beranak. Yang kali ni macam perut dia lagi besar je, so mungkin akan ada penambahan lah kot. And we don't know berapa banyak yang kali ni. Mochi? Oh Mochi,